Kanan terus diberikan kepada kapten ini. Hantar kepada rakan dia. Satu change side ataupun hantaran terus. Tapi berada dalam kedudukan offside. Agak lewat. Cantik gerakan ini. Satu sliding tackle tidak menjadi di situ. Satu hantaran. Tiada sesiapa di situ. Ada. Foul pula. Kita ada sesuatu yang berlaku. Dapat ditangkap. Cantik. Oh. Tahun ini kerana ianya sangat jauh daripada Sinija Media beroperasi. Dan ada tarik di situ. Permainan diteruskan, kata Muadil. Yang ini agak panas. Hantaran jauh. Dapat di situ. Baik dan hujan semakin lebat di padang. Dan tidak. My God. Masih lagi panjang untuk Kelantan mengangkat bendera putih. Mereka masih lagi mampu untuk mencari sesuatu. Bahaya ni. Kesilapan bahaya dapat dikeluarkan daripada kawasan bahaya. Mujur lah. Dapat dikawal. Ya, gol keluar bahaya ni. Nasib baik. Tandukan tetapi tidak cukup di situ. Satu hantaran terus baik ni. Dan satu tackle yang kad kuning ni. Peluang untuk SS Putrajaya. Dia hantar kepada rakan di situ. Itu percubaan mudah untuk ditangkap. Cuba untuk menghantar cantik gerakan ini. Ada satu. Cantik. Dapat ditangkap. Jaringan daripada pasukan SS Putrajaya semakin sukarlah untuk mereka melakukan sesuatu. Dan jaringan. Hantaran jauh. Ditanduk. Dapat ditepis. Pendek. Lontaran ke dalam ataupun balingan yang dia tepis bola tu. Walaupun offside. Peluang untuk pasukan SS Kelantan dapat tackle yang cukup penting. Jaringan. Mengawal cantik. Pergerakan yang dilakukan. Sayang. Lakukan sesuatu. Lepas beliau berhadapan dengan bagaimana?
Tak ada apa-apa. Perlawanan ini. Daripada hujan ke cerah semula. Oh, dapat ditepis. Bagaimana? Sayang. Sayang. Kalau gol tadi saya rasa bergegar bumi ataupun padang ni.